Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke segmen khas TVPSS SK Setia Alam. Hari ini kami membawa liputan istimewa sempena khusus kepimpinan pemimpin muda yang bertujuan melahirkan murid yang berdisiplin, berwibawa dan berkeyakinan. Mari kita dengarkan perkongsian daripada barisan guru dan pemimpin muda kita. Terhadap sekolah ini. Berdasarkan atas we believe it. Look who we are. We are the dreamers. Bersama saya, Madam Mukas, Guru Disiplin SK Setia Alam. Soalan saya, apakah kepentingan kursus kepimpinan pemimpin muda kepada murid di sekolah? Terima kasih Alia. Baiklah, khusus kepimpinan ini penting untuk pemimpin muda bagi membolehkan mereka memahami tugas mereka dan seterusnya membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka secara efektif. Terima kasih. Terima kasih. Gather round now, look at me. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Respect. Oh yeah. Let's do the one that got a man. Respect. Oh yeah. Bersama saya, Nadwatul Husna binti Muhammad Ashraf, pengawas Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Nadwatul, apa yang awak pelajari daripada kursus ini? Pada hari ini, saya belajar untuk menjadi seorang pengacara yang lebih baik dan saya belajar untuk bertugas dengan lebih bersungguh-sungguh selepas ini. Terima kasih Nadwatul. Sama-sama. Semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada semua murid untuk menjadi pemimpin muda. Sekian dulu dari saya, Alia Maisara binti Abdul Rahman dari TVPSS SK Setia Alam. Cakna kebat, SKSA hebat. Jumpa lagi.